yang menerangi. Kalau tidak ada ilmu, tuan-tuan takkan jadi orang hebat. Suami kena ada ilmu sebagai suami. Bagaimana nak pujuk isteri, kena ada ilmu. Hebatlah suami tu. Banyak orang yang tak pujuk isteri dia. Isteri dia, tuan-tuan, nak pujuk aja. Nasi dah tak ada apa, nanti pergi makan. Tak makan, mau kenyang. Tu maknanya isteri merajuk. Suami tak ada ilmu, tak nak makan, sudah lapar, bodoh, apa tak makan. Jangan, kena pujuk. Awak mak hang tu, man, pasal apa mak teruk tu, tak mau tegur ayah. Tahu daripada tadi dia punya ayah cadang nak ajak man dengan mak sekali pergi Langkawi. Tapi dah mak masa-masa tu ayah tak mau pergi. Anak ni mesti pergi kat mak. Mak, pasal apa mak ayah ajak pergi Langkawi, mak tak mau pergi? Siapa kata mak tak mau pergi? Kau okey lah tu. Bukannya susah nak pujuk ni, ya Allah. Tapi jenis tak mau, jenis tak ada ilmu. Suami tak nak balik rumah mak mertua di Kedah. Ada ilmu isteri clear. Cakap pada abang. Abang tadi mak telefon. Wah ya. Mak nak apa? Dia kata baliklah ni hari Ahad ni Senin ni cuti Surat Merah, nak kenduri sikit. Tak dapat pasal nak balik ke letih. Tengok bulan pula duit tak ada. Tol naik apa semua minyak. Mau naik tambah semua. Tahu lah, dia sebut abang lah dalam banyak-banyak menantu. Abang rajin telefon dia balik pun. Hak ni bukannya ada. Tu dia sebut tu yang dia telefon. Mak duk rindu tu. Dia kata abang kalau balik kenduri kukunya sampai patah-patah kukuk. Tu dia teringat kat abang. Hak lain dia tak teringat. Tak apa, petang ni kita balik. Nampak tak? Padahal mana ada mak betul dia cakap. Dalam banyak-banyak menantu mak laki hang teruk dia tahu tak? Tapi pasal isteri pandai kuno. Sebab tu saya